Sekarang kita nak spot bag Raisya Riz Rose. Adik-adik kepada saya, Rabisan Ross. Jom bos tengok bag yang pertama daripada Raisya Riz Rose. Ni kira cousin kamu lah. Adik-adik lah. So dia lah yang jumpa kamu. Saya cari dulu. Ini adalah Fendi bag gue teh. Size mini. Annoying gila. Harga dalam... So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. bye. RM10,800 sahaja untuk bag gue teh. Bos Aduh. Ibu tak minta kat dia. Saya nak bag ni. Okey, nanti. Ada orang nak. Kan cousin kamu. Oh, ya ni. Itulah. Stop. Raya balik. Dia balik Kelang. Oh. Dia send balik Kelang. Saya balik. Aduh. Saya balik belah lagi satu. Okey, faham. Tu masa tengok bag kedua. So, ini adalah Celine luggage. Dah lah Celine luggage. No, Nano pula tu. Dia Celine Nano luggage. Satu. Nano yang paling yang besar. Ha, terbalik. Aku jadi confused. Lepas tu luggage. Ya. Macam, saya pun tak faham. Kan? Kita geng-geng. Kita saman dia. Blood brother. Brother jaga brother. Eloklah kau tak jadi gangster, Abi. Teruk nak rupa. So, yang ini RM12,000. Yang tadi tu RM11,000. Kedua-dua pasang handbag milik Raisya Riz Rose, harga dia tak mahal sangat. Harga dia dalam almost RM30,000 sahaja. Kamu tak annoying kan? Kamu kat sahaja. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.